Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, untuk hari ni kita punya vlog last day puasa. Lepas tu malam ni ada pengumuman, and kalau confirm besok raya kita akan buat menu untuk esok raya. So pagi ni last kita masak-masak untuk sahur, bersahur, dan hari ni juga hari last kita berpuasa. Ramadan bakal meninggalkan kita beberapa jam je lagi. So kita harap insya-Allah untuk tahun depan bertemu lagi lah kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ni kan. Panjang umur, kita berpeluang lagi lah bertemu dalam bulan Ramadan 2026 pula. So jumpa lagi vlog Ramadan 2026 nanti. So kita wrap vlog-vlog Ramadan untuk 2025 hari ini. Sebabkan last day dah, kita simple je lah, goreng nasi je. Ada lebih nasi semalam, so kita goreng untuk bersahur pagi ni. Saya bawa balik daripada pasar raya, pergi shopping sikit lah barang-barang untuk nak masak besok kan. Nak tunggu pengumuman dululah. Kalau confirm besok raya tu barulah kita masak. Saya plan ni nak masak lontong dengan buat rendang nasi impit je. Lemang kalau rasa nak makan boleh pergi dekat tepi jalan je lah nanti beli. Okay, so ni lah saya shopping bahan-bahan untuk buat kuah lodeh. Semuanya saya beli sebersikit je sebab kita dah nak balik kampung dah raya ketiga tu. Tak nak simpan stok banyak, takut nanti kan rosak. So kita beli ngam-ngam je lah setakat nak masak. Lagipun yang nak makan pun kita-kita je dalam rumah ni. Dan adalah juga member dekat kuarter sama tu terjemput juga sebab dia tak balik kampung kan. Kita ajaklah dia datang makan beraya nanti. Saya beli jugalah biskut raya. Ada banyak jugalah pilihan biskut raya yang macam ni, yang macam proses kilang punya ni kan. Ada 2 jenis biskut raya. Boleh lah. Untuk bahan lodeh tu saya ada beli udang jenis kecil tu. Untuk masukkan dalam kuah lodeh tu. Lepas tu ni adalah carrot. Kuah lodeh kan dia banyak sayur kan. So kita belilah carrot. Lepas tu ni lengkuas untuk masak rendang. Lengkuas pun cari yang sejemput kecil aja. Tak ambil yang besar-besar banyak pun sebab jarang guna sangat kan. Lepas tu apa tu? Pucuk dengan suun, tofu. Lepas tu sengkuang apa semualah dengan sayur pun saya tak guna kubis. Biasa tu saya guna kubis panjang. So ni nak masak untuk berbuka puasa. Tak masak abria sangat lah. Untuk buka puasa last day ni saya buat sambal tofu telur je. Lama tak makan sambal tofu telur. So petang ni kita buat menu sambal tofu telur je lah. Settle dah menu buka puasa sambal tofu telur. Ni favourite anak saya ni. Ni je untuk buka puasa nanti.
Okey, Atuk nak umum dah, kita dengar lah besok raya ke tak. Okey, confirm esok Isnin 1 Mac kita raya. So, jomlah kita nak prepare rendang dengan sambal untuk lodeh lontong. Dah start pumpang-pumpang dah ya, daripada pengumuman tadi. Pumpang-pumpang aja. Meriah jugalah kan sambutan malam raya dekat taman ni. Walaupun ada ramai yang dah balik, bahagian taman belakang-belakang tu masih ada lagi lah yang stay. Cuma kita je dah tak kenal sangat. Sebab kita ada menu lontong kan, so ada nasi impit. Kita nak kena rebus awal-awal lah nasi impit tu. Besok dia dah sejuk betul-betul, baru senang nak potong kan. Kita try buat menu rendang KA, Khairul Amin. Tahun ni kan tengok banyak dekat TikTok share, buat tak jadi dah semua kan. Okay, so hari ni rendang insyaAllah lah jadi. Rendang KA ni. Okay, sebelum ni pun saya buat rendang pun lebih kurang macam yang KA buat juga. Okay, so jomlah kita nak masak rendang ayam.
Rendang dan nasi impit dah siap. Nak biar dia sejuk kejap. Dah siap dah sambal bilis kita. Nak record tadi tapi bateri pun dah habis. So kita off record lah. Okey, sekarang ni nak potong-potong sayur-sayur untuk kuah lodeh tu. Tak basuh lagi tau sayur ni. Sebab saya eloknya tak payah basuh lah kan. Nanti besok kita nak masak baru basuh semua. So untuk malam ni kita cuma potong-potong. Ibarat macam prep je lah kan. Kita prep siap-siap. Besok pagi bangun tak kalut sangat kan. Bahan sayur yang saya guna cuma putik jagung tu. Lepas tu saya nak guna kacang panjang. Saya tak tahan sebab dia angin kuat kan. So guna kacang ni je lah. Kacang apa orang panggil? Kacang buncis ke? Kacang buncis. Saya kacang buncis tu saya boleh lagi makan. Dia taklah kuat sangat dia punya angin kan. Okey, selain daripada tu ada lagi sayur carrot. Ni carrot potong panjang je semua. Satu lagi apa tu? Sengkuang. Sengkuang pun sama. Saya guna juga. Lepas tu kubis yang biasa tu pun saya tak boleh tahan juga angin. Kalau kubis yang panjang yang orang buat kimchi kan. Yang ni okey sikit. So saya guna kubis ni je lah. Okey, semua dah settle dah potong. So, boleh simpan dalam peti lah. Besok kita masak. Dan ni buat dia punya rencah. Perencah dia lah untuk kuah dia kan. Guna bawang merah, bawang putih, halia, kunyit. Lepas tu, udang kering tu. Udang kering tu pakai sikit je lah. Taklah banyak sangat. Lepas tu terblend je semua bahan-bahan tu dengan air. Air tak banyak lah, sikit je. Lepas tu dah boleh simpan. Besok baru kita masak kuah. Dah settle, dah prep semua untuk malam ni. Besok tinggal kita masak kuah lodeh, panaskan semula rendang dengan sambal bilis. Tu je lah. So nak wrap dapur. Kita lap-lap dapur semua. Lepas tu baru boleh tidur.
Rendang pun dah sejuk dah. Bolehlah simpan masuk peti. Nasi impit ni kita tak masuk peti lah, biar kat luar tak apa. Cuma tu je, ikan bilis pun kalau tak masuk peti pun okey je sebenarnya, tapi saya masuk jugalah dalam peti. Okey korang, settle dah video untuk hari ni. Last sebelum tidur. Layanlah tengok dia orang bakar bunga api kan. Okey korang, thank you tau tengok video ni sampai habis. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua yang selama ni sudi menonton video-video saya. Jumpa lagi di video akan datang. See you. Sebelum tu mohon maaf ya kalau ada salah silap selama saya buat konten ni, yang mana korang tengok tak puas hati ke apa ke, mohon ampun sangat-sangat. Okey, jumpa lagi korang. Bye-bye.